Teman nak memperkatakan sikitlah tentang pemakaian kita di hari raya ni. Khususnya bagi orang-orang lelaki ni, kebanyakannya pada pagi raya akan memakai baju Melayu. Cuma satu trend baru sekarang ini mengenakan baju Melayu dengan samping instant, samping segera yang dah disiap jahit, hanya sarung aja lekat dekat tepi itu, udah oper samping. Tapi memang dia buat daripada kain samping yang sama macam samping biasa tu. Cuma trend sekarang ni banyak dah macam segera. Teman pun tak tahulah nak cakap macam mana pandangan koma. Elok kita kekalkan gaya berpakaian samping apa dulu ke, ataupun sekarang ni perlu diperbanyakkan samping-samping instant ni, yang mungkin juga kata dia menjimatkan masa, menyenangkan kita nak memakainya. Cuma pada teman, mungkin jugalah hilang warisan dan tradisi itu. Seni nak mengikat samping tu, esok generasi baru dah tak tahu dah apa mana nak mengikat samping. Lepas tu pada teman, rasanya kalau kita pakai samping segera ni, udah hilang auranya, kesegokan kita berbaju Melayu ni.